So, Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang ni aku berada di Cameron Highland bersama Gary Way. Dan kita punya guide Abang Dani Sani. Abang Sani. So, kalau apa nak tahu ikan apa kat Cameron Highland ni, apa kalau tengok video ni sampai habis. Ini salah satu ikan rare yang mana hanya ada di Cameron Highland saja. Tempat lain tak ada. Kalau apa nak cari ikan ni, apa cari Abang Sani. Okey? Mantap. So harap hari ni kita dapat lah lesen dia. Jom. Lancar. Sampai ngamuk dah naik kan. Okey ada punya air bateri lah. Tak tahu lagi. Okey tu Nyam. Digital problem? Tak nyala. Siapa yang abang punya? Ni kena pakai botol ya. Ni potong ni pihik prok. Ni okey je. Okey. Kukuh ni buk ni. Dah air dalam ni. Ada ikan pun keluar. 1 gram. Kira bujuk stream lah. Tapi situ sebarau dia besar. Macam air takung. Berapa? Sebarau je. Tak, berapa kalau mancing berapa? Satu stream 150 saya kok. Oi. Transport saya. Seorang? Seorang 150 lah? Tak ada, satu stream. Saya salah 4 orang ke 5 orang. Oi. Gila. Murah gila. Tempat yang saya bawa kelah. Tapi memang ada kelah ha? Memang kita utama dia cari kelah. Mau berapa lama hiking? Tak ada. Parking dah boleh start randu lah. Ya betul. Menarik yok. Ayo macam menarik. Jom esok. Itulah. Saya dah cakap dengan dia. Esok jom. Esok on. Esok on. Dia juga kalau abang nak test abang punya 4-wheeler. Saya ni single cat. Dah seronok tu lah. Tapi jalan teruk lah. Kalau tak hujan tu ni saya tanya. Kalau ada selalu bukan guna kereta kamu. Guna kereta single cat. Tapi hari tu ada yang muntah lah. Sebab? Mabuk dalam kereta? Sebab dia terhayu-hayu. Tanam ni tu lah. Kelah memang banyak lah kelah dah. Memang banyak. Memang senang-senang makan. Kalau pakai Huzairi Alah, aku tak bawa benda tu. So good semua saya dapat pakai. Apalah kita set lain. Spoon lah, spoon. Inai Bukan. Saya ada. Nantilah kita set lain lah tu. Yang ni habis. Ni semua saya pakai untuk main kelas. Apa benda lah ni, sangkut saja. Ringin juga esok. Try esok umpan ni abang ni ada umpan. Dah Huzairi tu tak bawa. Abang tu lah. Bukan. Harimau belang. Uish. Ada lagi eh. Tak kena. BHP ya. On the way turun Simpang Pulai. Abang nampak ah? Saya balik tu jumpa dia dekat Agroto. Dekatnya jalan nak turun Simpang Pulai tu lepas aku terowong. Dekat longkang dia tengah berjalan. Dapat. Alah tak ada rekod aku. Ada. Baru dah. Ya ini macam Dia LMB pertama Gary. Ini nanti kita steam limau. Ikan krisi. Lama bukit. Kita release. Aduh. Alamak lighter aku. So inilah largemouth bass tu. Mulut dia memang besar lah. Jom kita release ikan pendatang. Mantap. Mungkin guna ambil artis lah. pakai tu ni tak mau. I pakai dah tadi kat anu ni. Boating tak guna. Apa tu? Masa boating tak guna lagi.
Pakai tadi dia pakai dia botol ni. Oh. Apa dia ni? LMB lah. I pun tak ada nak rekam cepat sangat. Ya, LMB kedua. Yelah aku saya ingat pegang sejuk lah. Sejuk. Dapat. Ha? Oh, bagi hang last minute bagi aku dapat aku tak apa hang makan. Isi dia mana bang? Mana? Oh. Dia tak berbau macam tilapia lah. Oh. Oh. Oh dekat. Oh, yes. Itu dia. Kemenangan. Makan sambung. Stop plastik ya. Dasar. Asyik. Cantik dia lah. Macam Gary tak ada gambar lagi. Tadi action. Wah, mantap. Ini dah LMB geng. Large mouth bass. Macam ni nampak. Oh, tu. Nak tengok kali ekor dah gede-gede tu kot. Tunggu makan terus yang Mubin. Makan sambut. Lalu dia terjadi di kolam. Nah. Awak ni sombong sangat ni. Fish on. Ada saiz. Oi, ada saiz. Nanti terus. Terus je. Mana boleh aku nak asal plastik juga ni. Wah, yang kedua makan asal plastik. Angkat gambar gerak tu. Aduh SP pelori. I pun nak guna asal plastik kan ni. Nak jadi Mubin. ni ada saiz sikit pada tali. Mantap. Narik. Sejuk makan dah geng. Macam keluar frozen tu. Baru keluar pecah kamera ni. So, cukuplah video hari ni. Video kita mencari LMB kamera Highland. Orang kata tak kumpau lah aku dengan Gary. LSM mencari LMB. I main dayung tu. So, nanti kita cari yang besar. Payah cuci lah. Ni salam perkenalan dulu lah. Bukan senang nak cari LMB, susah kau. Tapi ada lesen tak kumpau. Okay, so jom. Kita jumpa lagi lain hari dalam video.